Dan pesakit kan cakap, kenapa doktor sibuk nak tahu pasal kencing manis saya? Operate je lah mata. Kan? Actually, masalah paling besar dengan kencing manis ialah dia akan jadikan risiko tinggi untuk dapat komplikasi. Komplikasi yang dikatakan macrovascular atau microvascular. Macam mana kencing manis tu boleh kacau? Ya, sebab dia akan menjadikan besar kecenderungan untuk dapat sumbat salur darah. So masalah jantung, masalah stroke lebih tinggi, dan dia kacau juga saraf. Ya, so neuropathy, so masalah saraf, masalah mata, actually, especially relevant to yourself also. Masalah retinopathy mata juga lah. Dia boleh kacau satu badan lah. Maksudnya sebab saya pernah, sebab bila saya nak operate cataract contoh kan, saya kata gula tinggi tak boleh operate, kita kena tunggu. Dan pesakit kan cakap, kenapa doktor sibuk nak tahu pasal kencing manis saya? Operate je lah mata. Kan? Kadang-kadang ada pesakit dia tak nampak apa tu kaitan betul. Relevant lah. Dia tak tahu. Itu memang sangat berkaitan, sangat penting. Sebab kencing manis tu dia akan infect satu badan kan. So salur darah, dia sebenarnya salur darah satu badan yang tertutup kan Dr. Choi. So dia akan kena mata, otak.